versus Carmelo Hayes. Match sedap sampai hujung-hujung. Demis datang kacau. Dia bantai si Carmelo ni. Lepas tu Kit Wilson ni, orang dah tolong, habiskanlah. Tak mau juga, kena sekali dengan si Carmelo Hayes ini. Pin settle, si Carmelo ni menang. And up ujung-ujung si Demis ni buat Skull Crusher. Habis member, pengsan lah. Apa tu, the sound lah si Carmelo ni. Macam cantik juga fit dorang ni, nak bawa ke orang kata PLE yang seterusnya. Lepas tu kita ada Nia Jax versus Alexa Bliss 1-on-1. Wah, match mula-mula dia agak slow sikit. Biasalah Nia Jax kan. Ujung-ujung tu dah sedap. Apa tu, si Nia Jax macam cari pasal dengan Charlotte Flair. Charlotte Flair apa lagi, membantulah si Alexa Bliss ni. Dan hujung-hujung si Alexa Bliss ni kasih pin lah dekat si Nia Jax, menanglah dia. Tapi itulah, macam minggu depan nak set up Nia Jax dengan Charlotte Flair je kan. Coket juga tu. Lama tak tengok dia orang berentap. Lepas tu kita ada MFT versus MCMG. What a match. Tapi hujung-hujung end up macam biasalah. MFT ni 3 orang kat bawah Mat. Solo Sikoa kacau ref. Apa lagi, Tala Tonga mentala lah. Si Chris Sabin ini settle pin, kalahlah mereka. Lepas tu Shinsuke Nakamura dan juga Rey Fenix datang nak membantulah gamaknya. Tapi mereka yang kena bantai. Alamak, kesian lah. Di hujung segmen SmackDown kita ada sign contract untuk WWE Undisputed untuk Saturday Night Main Event esok lah. Si siapa tu namanya, Cody Rhodes dan juga Drew McIntyre. Segmen ini start panas bila si Drew McIntyre ni main-main nama anak pula dekat Cody Rhodes. Cody Rhodes ni dalam macam Dominic Toretto, tak boleh sebut nama family sikit. Panas. Habis kena hampir nak kena bantai Drew McIntyre. Tapi kesudahannya si Drew McIntyre lah claymore si Cody Rhodes ini. Lepas tu kena Batista bomb sekali. Pengsan lah si Cody Rhodes. Kesian member. Dapatlah tengok yang Drew McIntyre ni flag new. Bukan new lah pun, flag title lah. So nampak gaya macam esok Drew McIntyre kalah je kan. So esok jangan lupa Saturday Night Main Event. Tapi aku tak buat live sebab esok pagi aku ada event. Maybe aku balik pun dekat tengah hari. Aku sempat buat review je lah. Tak dapat nak buat watch along. Apa-apa pun korang boleh masuk kat grup Teletubbies aku. Sebab kat situ diorang aktif. Korang boleh check it out dekat situ. Alright kan? Gerak lu. Assalamualaikum.